Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita nak pergi tengok taut dengan jaring. Tapi rasanya jaring tak dapat tengok lah sebab air mendadak naik ya. Malam tadi satu hari satu malam hujan lebat. Jalan. Taklah dayung tak ada. Jalan. Okeylah, jom kita pergi tengok. Okey. Kita pergi tengok jaring tu. Taut tenggelam, air dalam. Jadi kita tengok mana yang boleh tengok. Yang tak boleh tu biarkan dulu. Bahaya sikit air makin naik ni. Hujan di hulu semalam. Yang boleh kait, kita kait tengok. Sampah banyak ah. Kait tengok hari hujan lagi hari ni. Air laju. Bawah lagi. Tak ada. Ada ni ikan. Ambil umpan dia. Ambil umpan dia saya. Ikan. Ada. Ikan. Kalau tak tengok habis. Kalau tak tengok habis. Dia kena mana tadi? Air naik mana tadi ni? Okay, alhamdulillah. Tengok lebu. Tengok lebu. Okay. Gayung pun dah tinggal batang. Alamak. Bukan dah. Ada umpan. Okey, tak ikan. Sini ada satu, dua kat sini. Tapi di mana tak tahu. Habis. Satu lagi kat sana. Sana. Tak, yang umpan semalam rupa kat sini je. Sana tak berumpan. Oh.
Kang. Sampah. Sampah. Umpan. Oh. Balik. Aduh. Atas ada seekor je. Kita try tengok kat bawah. Bajunya air. Pokok dah. Sampah. Sangkut. Tak ada. Umpan juga. Tak ada. Hilang. Tahu pergi mana? Elok aja. Mana? Oh, ada nampak. Ujung-ujung je. Ayo, kapalah. Oh, berat ya? Sangkut tu. Adalah. Aduh. Tak. Semua habis umpan. Ha? Semua habis umpan. Budak-budak kecil je. Awal demo ni datang ni. Budak-budak kecil makan. Biasalah budak-budak kecil. Tak ada nakal. Nampak batang. Yang ni nampak. Tapi tak ada. Laju air ni. Ada? Mana? Tak nampak pun. Okey, Kang. Dia memang tak nampak kat bawah. Memang tak nampak di bawah. Semuanya sangkut kayu. Wow, kayu. Habis umpan. Ini dah tentu tak ada ni. Nak layang aja talinya ha. Ngumpan-umpan tak ada. Tu. Ini pun tak ada Dia ajak kalau ada ikan dia tak mau macam tu Ini pacak tinggi sikit. Habis umpannya. Semua habis umpan. Ada. Oh, habis. Habis juga. Baik. Licin. Ekor pun tak simpan. Oh, no. Pokok duri.
ikan. Turun. Kena ayah balik. Itulah. Itu kalau sangkut baju tu, tarik habis berhabis tu. Bahaya. Air naik lagi ni, sampah banyak ah. Apa mau buat? Tarik kambing bulat-bulat. Air dalam. Tak ada. Mana nak capai ni? Pupuknya tak ada. Tak jumpa. Aduh. Tak dah. Oi, cabut. Oh patah. Oh patah. Cepat ambil. Cabut. Patah. Patah. Cuma tarik patah kan. Dia biar orang sangkut kepala. Dapat 3 ekor jadilah. Airnya besar. Habis tenggelam nak pergi mana? 3 ekor jadilah. Hidang di Rabit ekor. Aduh. Tak ada. Aduh. Ada. 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 Okey, pegang. Pegang. Ikat dia. Pusing duit dah. Pegang. Hilang. Ya Allah, dah masuk pokok dah ni ha. Ha? Kan elok. Kayu tu jaga takut patah ke tercabut ke. Bau ke Wan? Bau. So. Alhamdulillah. Syukurin. Tak tadi ya. Senang. Mujahlah tempat ni air tak laju. Kalau tidak pun pusing-pusing botnya. Kalau air laju, Jenuh. jenuh. Air berenam sebab
Dah. Aduh, dah masuk ke pokok dah. Aduh. Cari lagi, kita cari lagi. Ada. Ke mana? Keluar. Tangguk ibu. Apalah tangguk ni. Tangguk ibu balik. Oh, yang ni tak pasang kili. Pasang. Hah? Dah pasang. Betul dah. Ini orang dapat ikan senyap-senyap jauh. Kasih tahulah lah ikan. Mana tahu? Yo. Dia tepi duduk mah. Tengok. Senyap-senyap dah jauh. Hai. Banyak enggak kayunya? Ni lagi satu ada sana. Tu satu pokok sawit masuk sungai. Lama kena korek oh. Tak. Habis. Ada. Arang umpan tu. Alah, hai pakai gear reverse. Ada. Umpan. Umpan habis. Umpan habis. Ada sikit. Ke tak ada? Ke belakang tu tali tu. Ya. Ada umpan. Umpan satu. Oh ada. Weh umpan. Oh itu balik. Allah. Oh, sulah kena. Apa macam? Bukan. Oh bukan ah? Bukan. Dia tak nak mari ah? Ayah. Baru gio. Kenapa dia timbul kat situ? Dia ingatkan kena. Oh dia bagi tahu. Pokok ni dah nak terjun. Ah. Tak kena cabut. Dah buka eh. Dia bagi tahu dekat situ eh. Sini ada pancing kata dia. Pancing kat sini kata. Tak ada. Cabut je. Oh patah. Patah.
Jom kita cabut dulu ya. Sebab dia sana dia dah mekah dah. Itulah dah pecah. Batang pun dia sampai bengkok. Daripada lurus batang jadi bengkok. Ayah cuik bontot dia kot tadi. Timbul dia. Dia pun terkejut. Mana tak tahu ni. Gagal je lah. Dah. Set. Tak ada. Habis dah. Bukan tak boleh tengok. Buku tak tahu dah. Sudah. Oh. Wah, besar bapak ipai dia. Sebarau pula tu. Helikopter. Helikopter pemantau banjir. Tak. Diam je. Selantong. Ini apa hal ni daripada tadi lagi ni? Ha? Apa? Jangan-jangan kita tahu kat atas tu. Apa benda? Kena tahu kat atas tu kot. Ni dah tak boleh angkat. Kau bapak gelap tu. Ini pun Tak boleh. Air laju. tak bisa tengok ikan duduk di taut. Cabut yang ni pancang ni. Cabut pancang ni. Pancang lepas ke sana dah, lepas tu berpintal. Macam mana? Tak boleh tengok kita balik. Alhamdulillah selesai dah kita tengok taut hari ni. Itu je yang boleh ditengok, yang boleh diangkat. Yang tenggelam tu nasiblah dia kalau ada ikan. Air laju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siap buat titi lagi dah. Tak apalah buat titi. Mana tali dia tu dah? Dia tak ada penyangkut, payahlah. Sekarang itu pula cabut. Oh. Buat penyangkut satu ya.
Oh Allah. Gampang tu ni. Api. Mak tolong buka. Umpan habis. Ada udang ke tu? Tu kulit apa tu? Plastik. Habis. Rajin toi. Orang tak suruh tengok, dia pun tengok. Biasa lah tu. Oh, tak kucing tak makan. Dah hanyut ya. Oh, datang lagi sampahnya. Kayu, kayu, kayu. Kayu sebelah sini. Oh, sampah banyak tau. Sangkut tu. Sangkut tu belakang. Sampah banyak tau. Oh, sampah. Salah. Lampu terperak tak pernah tengok orang. Apa orang ni tengah air tu ni? Mana pergi orang ni tengah air tu ni? Dia 2 ekor je pula tengah situ. Ya, jalan. Kalau dia angkat kaki je dia. Patah. Alright, sampai. Okey. Alhamdulillah, syukur dah selamat sampai ke pegalan ni. Apa tangguk ni masuk ke dalam bawah. Oh, ada lagi anak ikan tu keluar kan. Busuk dia. Busuk je. Dah semalam lah tu. Okey. Okey. Duduk balik. Ini sajalah rezeki kita hari ni. Ya, ya. Ikat dulu. Lambatnya tidak ada berpusing. Siapa laju nak tu? Lori. Oh lah penuh. Buat jalan ni. Jembatan tu laju betul. Okey. Aduh. Oh, bangun dah. Baru nampak ikan. Ini sajalah rezeki kita hari ni. Okey, satu. Dua. Tiga. Ini masa tak letak tangan lagi. Cuba angkat. Letak kat gambar. Kilo lebih ni. Oh, tak boleh angkat. Diam lah. Kilo lebih. Ya. Boleh lah tu. Kena bawah dagu. Bibir mulut liat. Rabik. Uyak. Tali tahu simpan. Okey. Dah. Tak apa. Eh. Ha? Ada lagi ke? Belum. Oh.
Okey. Alhamdulillah rezeki kita hari ni. Syukur kepada Allah Taala. Air dalam pun gago-gago dapat pun dapat juga ada 3 ekor. Alhamdulillah syukur kepada Allah Taala. Ya Allah, lembu tu. Main Jadi tepi sungai. yang mana rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang tengok video semalam ada komen dan bagi salam takziah pada saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Itu sajalah saya dapat ucapkan. Jadi yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okay, bye bye.